Laporan berita hari ini 29 April 2026. Fokus kita adalah mengenai cara mendaftar IKASI bagi membolehkan isi rumah mendapat bantuan SARA. Ramai yang masih keliru bagaimana mahu memasukkan nama ke dalam sistem untuk kategori miskin dan miskin tegar. Pihak ICU Jabatan Perdana Menteri telah mengeluarkan panduan rasmi mengenai syarat gaji dan cara pendaftaran bagi memastikan bantuan sampai kepada mereka yang benar-benar memerlukan. Pendaftaran IKASI adalah langkah pertama untuk diiktiraf sebagai golongan memerlukan. Namun perlu diingat, masuk nama ke IKASI tidak menjamin anda akan terus dapat bantuan SARA. Selepas mendaftar, kerajaan akan melakukan proses penilaian untuk menentukan tahap kemiskinan anda. Penyelarasan ini dibuat bagi memastikan bantuan tunai tidak tersalah sasar. Ini adalah usaha kerajaan untuk menyusun semula agihan subsidi agar lebih adil dan berfokus. Syarat utama pendaftaran IKASI adalah pendapatan bulanan isi rumah tidak melebihi RM2,705. Pendapatan ini merangkumi gaji ketua isi rumah, pasangan dan ahli keluarga yang tinggal bersama. Had RM2,705 ini ditetapkan mengikut garis kemiskinan semasa. Jika pendapatan keluarga anda melebihi jumlah tersebut, anda secara praktikalnya tidak layak untuk didaftarkan di bawah sistem kemiskinan nasional ini. Proses pendaftaran IKASI memerlukan kehadiran fizikal pemohon untuk tujuan pengesahan. Terdapat 3 cara utama. Pertama, hadir terus ke pejabat daerah atau pejabat pembangunan negeri untuk mengisi borang. Kedua, melalui pemimpin tempatan seperti pengurusi JPKK atau Majlis Perwakilan Penduduk. Ketiga, untuk semakan nama sedia ada, anda boleh layari laman sesawang ikasih.icu.gov.my. Namun untuk pendaftaran baru, hadir ke pejabat daerah adalah cara paling mudah dan sangat disarankan. Sila ambil perhatian pada maklumat berikut. Pendaftaran sentiasa buka, tiada tarik tutup khusus. Anda boleh mendaftar pada bila-bila masa di pejabat daerah. Semakan berkala. Kerajaan akan menyemak data secara automatik bagi menentukan bayaran SARA fasa seterusnya. Penyaluran bantuan. Kelayakan bayaran akan ditentukan selepas nama anda berjaya disahkan dalam sistem IKASI. Kesimpulannya, bagi keluarga yang berpendapatan bawah RM2,705, anda dinasihatkan segera mendaftar IKASI. Walaupun ia bukan jaminan bayaran serta-merta, langkah ini adalah syarat wajib sebelum kerajaan menilai kelayakan bantuan anda. Ikutlah saluran pendaftaran yang betul bagi mengelakkan anda tercicir daripada bantuan pada masa hadapan. Sekian laporan berita kali ini.